Kuala Pilah ingin tahu mengapa laporan ini hanya dibentangkan sekarang, sedangkan siasatan RCI telah selesai sejak 30 Ogos 2022. Hampir 4 tahun laporan ini berada dalam simpanan sebelum didedahkan kepada umum. Hanya beberapa hari sebelum hari pengundian Pilihan Raya Negeri Sembilan baru-baru ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Puan dan Ketua, rakyat Negeri Sembilan boleh membezakan antara hak dan yang batil, dan mereka telah memberikan pertimbangan untuk menyokong Barisan Nasional semasa Pilihan Raya Negeri Sembilan baru-baru ini. Terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Kuala Pilah, Puan dan Ketua, prinsipnya jelas. Justice delayed is justice denied. Keadilan yang dilewatkan sebenarnya merupakan keadilan yang dinafikan. Laporan ini menyentuh kepentingan jutaan pendeposit dan sebuah institusi amanah yang besar. Maka kerajaan perlu menjelaskan kepada Dewan apakah pertimbangan yang menyebabkan laporan ini mengambil masa bertahun-tahun sebelum didedahkan. Kuala Pilah tidak membuat tuduhan tanpa bukti, tetapi masa dan keadaan laporan ini didedahkan sememangnya wajar dipersoalkan. Jangan sampai rakyat melihat pendedahan laporan institusi negara ini sebagai usaha membentuk naratif politik semasa.